Tu dia sampai dah. 3 hari tak nampak muka. Ingatkan lupa dah jalan mak kedai sendiri. Alah, relax lah. Buat kalang kabut boleh. Lagipun mereka kan ada. Depa-depa lah. Hang kena ingat hang tu bos. Hang pun jangan lupa juga. Hang tu pun bos. Hang lupa. Hang tu bisnes partner aku tau. Hei, jangan cakap kuat-kuat sangat. Nanti kalau depa dalam dengar aku mana? Depa dah lah tak tahu aku ni bisnes partner hang. Kalau depa tahu, tobatlah lah. Depa tak melayan aku macam bos dah. Aku ni baru nak rasa jadi bos muda. Ya, betul tu Rahman ni. Ya. Ni, mereka ada kat lah. Dok, lah ni hampir mana selama 3 hari ni? Di mana aku duduk rumah? Tak usah duk mohong. Asal buka mulut je mohong. Aku tahu hampir mana. Hang pergi cari melah tu kan? Awak lah hang ni ketegak biji sangat. Duk gatal pergi cari melah tu lagi. Hang kena faham. Melah tu awet orang gila. Ni, mananya aku tak risau. Lepas pada apa yang mamak tu buat dekat Minah tu. Okey, aku nak tanya hang. Hang boleh jamin ke yang Minah tu lah ni boleh bahagia? Leh, duk buat telajak caring pasal awet orang beli. Ni, hang ada otak hang, cuba hang fikir. Kalau lah tempat tu buka macam tu pun, mamak tu boleh buat. Apatah lagi kalau tempat tu tutup. Hang rasa tak kemati pun mana? Okey, faham dah. Makna kata betul lah selama 3 hari ni mencari perempuan tu kan? Melah tu. Betul tak? Hai, awak lah hang ni, Jack. Lama ni ku kenal hang. Payah hang nak lekat dengan perempuan. Tapi kali ni je pelik. Okey lah ni, apa kata esok aku nak hang follow aku, kita pergi cari Minah tu. Aku bukan apa, aku nak tahu jawapan daripada mulut dia. Kalau dia kata bahagia, tak ada masalah. Kalau dia kata tak bahagia, kita kena tolong dia. Lepas tu kerja ni macam mana? Siapa nak take over? Dia buat telajak caring bos boleh. Ni, depa kerja dekat sini dah 2 tahun hantar dah. Depa dah tahu macam mana depa nak buat kerja. Hang follow aku sudah lah. Hei, siapa bos? Fuad. Ya, betul. Saya suka dengan jawapan kamu tu. Orang macam ni lagi tak mahukan dalam company ni. Ya, betul. Boleh tolong cepat sikit apa? Kita dah tak ada masalah ni. Ya, baik. Saya minta maaf. Jomlah kita masuk dalam kereta. Apa masalah kita? Bawa main aja. Masalah mah. Oh ni, lagi satu waktu aku main tadi aku dah nampak hang guna penyapu ni dekat Comel ni. Patutnya bukan guna penyapu, guna beruh dawan. Ni, bagi lagi jernih ni Comel ni. Sunu. Betul. Takkan. Betul. Takkan. Kami. Betul. Berapa lama kita nak tunggu sini lagi? Aku rasa dia takkan main dah, Cik. Alah, relax lah, awal lagi kan. Mana nak tahu aku petang-petang ni demai ke apa? Nak tunggu sampai bila? Hang tengok lah ni jam kerupa dah. Nak sampai maghrib. Okey lah ni. Apa kata hang diam? Kalau hang nampak, harus je. Sudahlah, Jack, weh. Hari ni saja dah masuk hari ke-5 kita tunggu sini, tak? Batang, hidung, bayang, segala apa jenis daripada diri dia semua tak nampak. Aku rasa dia dah bahagia, Jack. Kalau dia masih ni, dia healing. Ni dia dah bahagia. Hang nak percaya cakap aku.
kita kena cari kebahagiaan kita sendiri. Sebab apa? Di mana ada kelajuan, di situ ada perempuan. Hidup mahu Hang tu pun bos. Hang tu bisnes partner aku. Hang lupa yang hang tu bisnes partner aku. Hey. Tak aku minum. Ya Allah, punya rasa kawanku ya Allah. Okey. Hang pun ingat juga. Dia buat kakak aku tu. Aku tak boleh tu. Dia hei. Patut tak dia lupa dia hei. Okey, Bami duduk sana. Tak apa. Okey. Mana? Ni shoot. Hey.